buka untuk keluar air yang pertama dari Telaga Tiup di Yobe, Potiskum, Nigeria, yang diwakafkan rakyat Malaysia. Bismillah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami tim Yayasan Amal Malaysia dalam misi kurban dan kemanusiaan di Yobe, Nigeria tahun 2025 ni. Hari ini kami dibawa melawat ke tempat pemasangan tube well, Telaga Tiup yang diwakafkan oleh rakyat Malaysia. Kalau di belakang ini senarai nama yang wakaf melalui saya sendiri. Okey, saya ingat nama ni. Alhamdulillah. Apapun yang saya nak cerita adalah kenapa penting kita Yayasan Amal Malaysia kempen untuk buat wakaf Telaga Tiup. Okey. Di sini depa nak dapat air susah. Satu, air yang kalau ada pun mungkin tercemar, keruh. Yang kedua, susah, jauh. Setengah tempat tu kena berjalan 1 km, 2 km untuk pergi tempat telaga. Telaga tu pun tak berapa dalam, airnya keruh. Bila kita buat cara macam ni, tube well, Telaga Tiup ni, kita bawa masuk jentera. Jentera daripada luar, dia akan tebuk masuk dalam, boring tebuk masuk dalam, hampir lebih kurang berapa? 70-80 meter. 60 ke 70 meter. Kedalaman dia, sebab tu air dia alhamdulillah bersih. Saat kita boleh tengok, kita boleh buka tengok ni dah bersusun timba, besen, tong-tong yang depa bawa daripada rumah seteruja. Selama ni nak kena berjalan jauh nak dapatkan air, masya-Allah. Dan manfaat juga di sini, antaranya belakang ni sekolah tahfiz. Di belakang ni ada sekolah tahfiz. Masya-Allah. Bayangkan hasil daripada wakaf Telaga Tiup bila dilaksanakan di sini, manfaat yang penduduk sini dapat. Satu Telaga Tiup biasanya boleh bagi manfaat kepada 1000 hingga 1500 orang. Lebih kurang 500 keluarga boleh dapat. Jadi ini yang salah satu Telaga Tiup yang kita pasang di Afrika daripada sumbangan dan wakaf rakyat Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih banyak rakyat Malaysia. Okey, boleh tengok. Mereka manfaatkan. Jadi saya minta yang guide kita di sini, Ustaz Dr. Muhammad Ahmad, silakan sikit berkongsi. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan. Seperti mana you tengok ni belakang haji ni, semua yang penduduk kampung ni, mereka datang ni secara ramai-ramai untuk melihat perasmian pam elektrik yang pertama untuk Yayasan Amal Malaysia Pulau Pinang di Nigeria. Yang kedua insya-Allah akan dibuka besok hari insya-Allah. Dan pam elektrik ni akan guna solar, energi solar, sebab di kawasan ini semua tak ada electricity. So di kawasan ni panas. Macam mana tim Yayasan Amal tengok ni 40 ke atas. 40 ke atas. So dari pagi sampai siang mereka ada air terus dari solar, dan ada tank yang ni 2000 liter ni untuk simpan air untuk guna malam. Jika mereka nak guna air waktu malam, tapi waktu malam tak ada solar, dan mereka boleh guna yang ni. So jutaan terima kasih rakyat Malaysia. Kalau ada ramai yang nak buat, ada kampung-kampung lain yang mereka minta air, ni sebaik-baik sedekah. Saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sedekah ialah membagi air kepada makhluk Allah. Walaupun tak manusia boleh minum, boleh mandi, boleh masak, haiwan boleh minum. Ni sebaik-baik sedekah. Jutaan terima kasih rakyat Malaysia. InsyaAllah ada banyak kawasan-kawasan yang mereka minta daripada rakyat Malaysia untuk kongsi rezeki mereka buat pam elektrik yang sama macam tu. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita akan sama-sama rasmikan salah satu daripada Telaga Tiup, tube well yang diwakafkan oleh rakyat Malaysia, yang diamanahkan kepada kami Yayasan Amal Malaysia di bumi Yobe, Nigeria ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Siru ala barakatillah. Kita sama-sama baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya buka untuk keluar air yang pertama dari Telaga Tiup di Yobe, Potiskum, Nigeria, yang diwakafkan rakyat Malaysia. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Buka ujung. Tuan-tuan boleh tengok air dia, masya-Allah. Alhamdulillah. Air dia jernih elok. Telaga yang kami pergi, tempat-tempat sekitar sini, semua air keruh. Air bercampur dengan tanah. Mereka tak mampu gali dalam. InsyaAllah kita sama-sama baca doa. Aminkan doa yang saya akan baca insya-Allah.
untuk semua rakyat Malaysia yang wakafkan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzilir rahmah wal barakah wal maghfirah was salamah was sakinah was sihhata wal afiyah. Allahumma jammilna biha ya Allah. Allahumma haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'ali innaka sami'ud du'a. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يا الله سيروا على بركة الله. اللهم أنزل علينا الرحمة يا الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini telah kami sempurnakan majlis perasmian salah satu daripada telaga tiup well yang diwakafkan oleh rakyat Malaysia di bumi yang serba dhaif, di Nigeria, khususnya di Yobe ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah amalan ini daripada kami atau dari rakyat Malaysia yang menyumbang mewakafkan ini amalan penuh ikhlas dan mengharap redha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rakyat Malaysia yang sudi menyumbang mewakafkan bersama kami Yayasan Amal Malaysia, ya Allah, limpahkan rahmat yang mencurah-curah buat mereka ya Allah. Ya Allah, permurahkanlah dan perluaskan rezeki mereka ya Allah, penuh keberkatan ya Allah. Allahumma rzuqna warzuqhum rizqan wasi'an mubaraka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan urusan mereka, kehidupan mereka. Ya Allah, angkatlah segala musibah yang menimpa hidup mereka, musibah kesihatan, angkatlah musibah penyakit yang menimpa mereka, sembuhkan mereka ya Allah. Ya Allah, makbulkan permintaan dan hajat dan cita-cita sekalian rakyat Malaysia ya Allah, khususnya mereka yang sudi menginfakkan harta untuk jalan dakwah dan membantu mereka-mereka asnaf yang susah khususnya di bumi Afrika ini ya Allah. Allahumma taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. 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 Alhamdulillah. 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 Dia ucap terima kasih, masya-Allah. Dia tak boleh cakap tapi dia buat isyarat, dia doa pada Allah untuk kita semua rakyat Malaysia insya-Allah. Sebab kita dah berjaya pasang telaga tiup di sini, belakang tu. Allah. Belakang sana ada telaga tiup. Dia terus doa, dia ucap terima kasih. Allahumma. Terima kasih. Kami tak ada apa-apa, kami hanya datang sampaikan dan tunaikan amanah untuk membuat rakyat Malaysia. Nampak kan? Yang tudung kelabu tu dari tadi lagi. Terima kasih. Kita mai buat ayam kat depa. Pasang telaga.